Hai semua. So hari ni third day kita kat JB untuk ni lah MIMAC 2026. So hari ni hari final untuk semua competition lah. So kita akan tengok Nuha start competition jam 5 petang hari ni. So ada 3 kali ada kena perform lah sebab ada 3 bahagian kan. So pagi ni kita akan siap-siap semua, kemas beg, kemas baju, masuk semua dalam kereta, ambil luggage Nuha semua. Lepas tu kita pergi breakfast lah macam biasa. Sekejap lagi kita akan terus ke stadium, tengok apa yang berlaku kat sana. Dan semalam kita dah sempat juga beli pisang. Ni semua pisang-pisang. Yang ada lah cukup untuk 69 ke 70 orang murid-murid lah. Dan kita ada beli juga anggur sebenarnya untuk top up makan-makan kat sini. Alright, tadi kita hantar dah pisang, buah anggur, air Gatorade dekat cikgu-cikgu lah dekat stadium tadi. Tapi tak sempat nak rakam sebab tak cukup tangan nak pegang kamera, nak angkat barang semua kan. So jadi ni nak tengah wish untuk beli breakfast dengan kawan-kawan Wawa, As dengan Zihan lah, dengan family semua. So tak tahu nak makan kat mana lagi ni. Tapi kalau tengok awan dah gelap tu, macam nak hujan. Tapi tak apalah sebab indoor. Dan tadi masa kat stadium kita tengok banyak juga kereta parking. Sebab ni kot untuk Colour Guard punya competition dengan drum battle rasanya. Tak salah lah. So tengah hari ni kita akan pagi ni kita akan breakfast dulu. Lepas tu baru kita akan balik ke stadium lah. Kat stadium pun pertandingan start pukul 5 petang nanti lah, lewat jugalah. So habis pun lewat malam juga. Lepas lewat malam tu harap tak lewat sangat lah. Kita terus ke balik Seremban lah. Esoknya baru kita balik ke Singapura tadi. Tapi beg Nuha tadi tak ambil Kak Mak Inas tak apa. Oh tak datang sini lagi lah. Okey lah. Hari ni kita ada team JDT 2 players. InsyaAllah amin. Mak balik. Oi pandainya. Kau dah peras lagi kau tak. Masuk. Macam rumah aku masa jemput masuk. Oh ni kuih palo. Macam nak ke apa? Ada yang kosong. Apa kuih lembek je. Ada bunga lah. Tapi dah memang tu dah ambil bayar Habib. Memang kat rumah kat Sibaji tu mahal sebab satu dia tengah bandar. Lepas tu Singapore Center nak buka. Singapore Center Singapore. So dia dapat solid. Aku dah berkira tak kan? Kalau Kalau dia dia bagi you. Singapore, jadi kosong. Bagi dia bagi bini dia ke apa ke. Kita ada kek ni. Eh abang satu. Ha? Kek ni. Sedap. Dia tak makan tak makan. Anak aku ni makan nasi. Untuk sambal. Tu, habis kat sekolah tak makan nasi. Macam dia beli-beli jajan tu. Air ke? Bukan apa tu putih.
Segoreng kuning, segoreng merah. Segoreng Tapi makan. sedap. Pasta. Boleh jemput bekal. Ni agak arena tu saya. Kalau kita nak pergi nak tengok pengalaman, kita dah macam nak pergi kita datang lagi. Syok lah pula. Tapi kita harus kita pasti akan Dekat KL. Dekat Kedah KL. Saya minta maaf. Tapi dia tak boleh sakit. Mana depan ni? Depan sini ke dekat sini? Ni. Dua-dua saya ambil. Okey. Jom. Tam. Sini. Kamera mana? Kamera saya. Akak punya bateri tinggal 2. Okey. Saya. Saya lupa. Saya macam dah bagi handphone aku. Dua-dua phone ni? Satu je. Sini mana? Buat 0.5 Tapi nak ke depan sikit asap. Sini. Betul. Sana? Sana. Pergi sana balik. Laki tak ada. Depan sikit. Oh, depan sikit, depan sikit. Depan. Okey. Alright. Depan lagi. Depan. Ada adik di sini. Ada bawah ke apa? Sini. Dia tak payah Saya nak lupa. tahu. Okey. Cepat. Pasangan apa yang gotu? Baru 0.5 so boleh nampak. Okey. White. Ready Okay, 1, 2, 3, smile. Okay, lagi satu. Freestyle. Alright. 1, 2, 3. Okay, wait love. Alright. Okay, 1, 2, 3. Okay. Apa lagi? Sebut nenek. Nenek. Alamak. Nak sebut apa nenek? Nenek lah dia suruh nenek lah. Oh, kira. Ah. Okay. Okay, 1, 2, 3. Oh, gitu. Kejut nenek. Kena kubur bangkit. Okay. Okey, cantik. Terima kasih. Terima kasih awak. Terima kasih. Okey. Abang, tunggu situ je. Tak ada. Ni nak pergi mana awak? Kat sini kat bawah. Kat bawah kalau sama aku lah. Aku ke tengah. Mana dia kawan sama dengan kau? Yelah, kan bigu. Tak nak tengah. Dia macam monster dah aku tengok. Kau macam Okay, tak apa. Aku cover kau je. Aku cover. Kabus. Ambil lemak separuh. Oi. Dua. Malam. Ini 5, 2. Oh, 2 sama. Yelah, dah jadi 5 sama. Oh, ada je satu ni. Ni guru sini aku bapak dia. Di sini. Ada nombor 2 tinggi sikit kot. Cakap lah kat sini. Sendiri. Ada Awak gigi. pandai lah make up. Tak lekat. Beli kat kedai tu kan kosmetik yang banyak tu. Kan pelet-pelet tu banyak. Dah salam nanti dah. Salam semua salam. Kak thank you. Bye. Ni apa senang je lah ni? Ke split macam mana? Bil. Bil. Oh, tak apa. Tak apa, on ni. Janganlah. Tak apalah, sebenarnya anniversary kita orang. Kita jumpa kat orang. Balik kan? Kita bagi hadiah. Oh, tak apa. Kita yang belanja. Alah, kalau birthday kita nanti kita datang sini balik. Kalau boleh kita datang sini tau. Satu dah sebelah jauh lagi. Bagi aku. Birthday kau belum buat eh? Bertiga. Bertiga? 10 Ijaz. Dia sama sebelah Ijaz lah. Yelah. Dua orang dah. Kau kan macam mana? Tak apa, tahun depan tahun depan dah ada pula kat rumah. Kata mesti Tak belakang rumah dia betul-betul lah. Tak, dia masih selang berapa rumah Kalau je. tak boleh sambung belakang lah. Kalau lagi masjid boleh singgah masjid dulu lah. Boleh. So laki aku masjid dulu. Ajak lagi aku ke masjid. Masih rumah tu buat apa? Beli. Untuk bagi. Dia mesti Sayang. bagi. Kita rumah kasih sayang. Lah. Tapi Ijaz nak. Macam ni dia nak beli rumah tu untuk bapak dia. Bukan nama bapak dia ke? Tak boleh. Apa dia status rumah tu sebab dia kata sebab Ijaz kan ada beli rumah dekat Dato' Oi. Tengok. Okey. So dia kata rumah tu rumah low cost.
So Ijal hanya boleh beli kalau rumah tu first rumah Ijal. Tapi aku cakap Tu first rumah Ijal. sebab Ijal dah ada first house. Jadi dia beli rumah tu sebab rumah tu low cost. Maka aku cakap lah, apa hal macam ni kan? Kita bukan beli rumah baru siap. Rumah kita beli atas tangan orang Aku kan. ikut kan tak boleh beli rumah low cost tau. Ikut gaji. Ya, Lagi betul. income. Sebab kau dah Sebab gaji tak boleh beli rumah yang low cost. Kita kena beli rumah. Sebenarnya. Dia takut orang tahu, dia takut macam orang akan buat bisnes kot. masih bagi tu masih Low cost. Low cost status. Ikutkan gaji kita orang. Tak Yelah, boleh betul beli lah, rumah low low cost. Tapi orang nak wakil lah, dia bagi orang lain lah maksudnya. Tapi lawyer buat lepas. Kan? apa nama lawyer kau? Apa nama lawyer? Langsung. Tapi tak